Salam Malaysia Madani. Salam #SKSL di hatiku. Mun bukan kita ni siapa tah lagi. Sedang berlangsung program bengkel kerja pelaksanaan penyelarasan digital pegawai perkhidmatan pendidikan bagi zon Labuan. Baiklah, mari sama-sama kita telusuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Abdul Aziz daripada Aktiviti Kampus Kota Baru Kelantan. Apakah pandangan tuan kepada program ini? Alhamdulillah, program ini saya rasa salah satu program yang berjaya yang kita cuba rintis di sekolah ini, dan saya lihat dari segi pelibatan pelajar dan juga komitmen pelajar terhadap program ini sangat baik dan sangat memuaskan. Dan saya rasa inilah antara yang kita kendaki di peringkat kementerian, supaya pelajar yang kita lahirkan nanti adalah pelajar yang fasih digital dan dapat menggunakan kemahiran digital dalam PDPC. Dan bagi pihak guru, bila kita buat ranking ni, ramai dalam kalangan guru kita pun dah mula menguasai kemahiran digital. Dan kalau kita dapat tengok daripada 5 kumpulan tadi, semua kumpulan telah berjaya melaksanakan aktiviti digital tadi dalam PDPC lah. Terima kasih tuan. Sama-sama. Anda tak tuan perkenalkan diri dan dari mana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Dr. Abdullah binti Allah Pemuda Pendidikan Guru Malaysia Cyberjaya. Boleh tak saya tanya sedikit soalan? Boleh. Tujuan program ini apa? Baik, bercakap berkaitan dengan tujuan program ini, sudah tentu matlamat utama program ini adalah untuk melihat pengoperasian nilai dilaksanakan di sekolah. Jadi operasi bagaimana cikgu-cikgu dan juga murid-murid mengadaptasi ataupun melaksanakan operasi nilai itu di dalam PDP bagi cikgu dan pembelajaran bagi murid-murid. Terima kasih tuan. Tuan boleh tak tuan perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Azizah binti Muhammad Noor dari AGG Kampus Sultan Mizan Besut Terengganu. Kehadiran saya di sini sebagai pensyarah fasilitator untuk khusus pendigitalan dalam program pengoperasian nilai. Dalam tuan boleh tak saya tanya sedikit soalan? Boleh. Apakah pandangan tuan terhadap program yang diadakan pada hari ini? Bagi saya program yang diadakan pada hari ini sangat bermakna, pertama sekali melibatkan murid-murid sekolah. Maknanya aktiviti yang dibengkelkan oleh guru itu terus diaplikasi secara hands-on di lapangan. Dan saya lihat murid-murid sangat gembira dan juga seronok kerana mereka menggunakan aplikasi digital dalam program yang ataupun dalam bengkel yang dibuat di sekolah inilah. Dan saya lihat penglibatan aktif murid-murid sangat baik. Murid seronok dan juga menunjukkan komitmen yang tinggi di antara guru dan juga murid. Terima